Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Syahila binti Azhar, merupakan pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Lapan KEA 8023. Di sekolah, saya memegang jawatan sebagai pembimbing rakan sebaya. Hobi saya ialah bermain muzik dan bercita-cita menjadi seorang saintis yang berjaya. Sebagai pelajar aktif, saya terlibat dalam pelbagai aktiviti sekolah seperti karnival STEM sekolah dan pasukan bola jaring sekolah. Pelibatan ini bukan sekadar hobi, malah dapat mengasah kemahiran kepimpinan dan kerjasama di luar bilik darjah. Pengalaman yang paling memberi kesan kepada hidup saya adalah semasa menyertai Maker Faire Competition. Di situ saya belajar tentang kepentingan sifat sabar dan tidak mudah menyerah. Pengajaran ini mengajar saya bahawa setiap cabaran adalah batu lonjakan untuk saya menjadi individu yang lebih kreatif dan berkeyakinan. Akhir kata, marilah sama-sama kita menjadi pelajar yang aktif untuk sekolah yang cemerlang. Sekian, terima kasih.